Di depan aku ada the Oppo Find X9 yang baru dilancar tengah malam ni kalau korang tengah tengok video malam ni. Dan bukan sahaja ni je keluar, dia juga ada Pro variant. Tapi untuk video ni, kita fokus on base model. So sebelum aku borak spek, aku nak korang tengok dulu. Memang aku tak nafikan Oppo Find X9 ni bagi aku dia antara flagship yang lawa. Dia bukan lawa for the sake of lawa, tapi dia ada identity dan aku suka sangat. And dia ada a bit of touch of Hasselblad, tapi tu kemudian kita fokus. So untuk spesifikasi dia pakai MediaTek Dimensity 9500. Itu merupakan chipset paling latest. RAM dia 12GB dan dia jadi variant yang datang dengan 16GB. Storage bermula daripada 256GB. Dan bateri dia besar gila, 7025 mAh dengan pengecasan pantas 80W Super VOOC. Tapi tu semua spek, kita tahu lah flagship ni majoritinya semua hebat-hebat dari segi spesifikasi. Tapi yang buat flagship tu best bagi aku dia punya feel. And so far, feeling dia bila aku pegang sangat best. Tu satu. Dan bukan setakat dari segi physical, tapi juga software dia. So Oppo Find X9 dia datang dengan ColorOS paling latest, which is ColorOS 16 dengan Android 16. Dan bagi aku ni satu benda yang bagi aku sekarang company dah start sedar bahawa software tu sangat penting. Oppo did a really good job dengan dia punya software. Dia visually obviously dia 120Hz, dia punya screen sangat smooth. Tapi tu dari segi visual. Dari segi haptic feedback, aku boleh katakan this is one of the best experience yang aku pernah pakai dekat sebuah smartphone. Bila korang sampai, bila kau scroll korang sampai bawah sampai atas kan, dia ada like this little feedback yang kau boleh feel through the phone. Dia like a little vibration, a little sensation yang bagi aku dia buatkan that feel of macam puas, rasa sedap. And you can find benda detail-detail ni dekat seluruh phone ni. Itu satu contoh je aku bagi. Dan dia ada pelbagai lagi contoh yang aku tak boleh nak describe sebab nanti video ni jadi panjang sangat. Tapi overall user experience dia sangat sedap. Dan part yang korang nantikan daripada awal tadi aku sebut adalah Hasselblad ni. Tapi tu kita tunggu di video seterusnya di mana aku akan payung korang quality kamera dia. Dan itu saja untuk video ni. Kita jumpa di video seterusnya. Sebelum aku lupa, harga Oppo Find X9 dijual pada harga. So pada waktu buat video ni aku tak tahu harga dia. So bila korang dah tahu nanti korang decide up. If it's price right, bagi aku dia merupakan satu deal yang sangat-sangat bagus.